Hai guys, hari tu kami sondoi lagi menu goreng-goreng. Hari tu kita ada menu yang special yang kita orang boleh coba di situ. Orang madah mun tukang masak laki nyaman menasi. Kebiasaan chef di hotel laki nah. Tapi why not kita coba dulu. Hari tu kami coba kotiau goreng seafood. Tu Nangga ada sotong. Lepas tu kita makan, tiba-tiba ada udang juga. Itulah goreng seafood. Bagi kami Tok Nang nyaman sebabnya rasa masam-masam. Okey, tu sama kicap ada okey dah. Tapi kenapa ada sup? Tok kami rasa lagi nasi goreng corn beef dengan chicken butter. Kami rasa okey lah, tapi cik rasa chicken butter gila sebab rasa macam susu lebih. Mungkin orang Sarawak suka makan macam tu. Dan ada satu lagi, tu trademark Sarawak, ikan terubuk masin. Makan dengan nasi goreng. Kami si suka makan ikan terubuk sebabnya banyak tulang, tapi Tok kami boleh gigit si rasa tulang. Paling selera bila makan dengan kicap tabur di atas. Lah, nang nyaman. Untuk dekat kami, tu okey. Memang cun. Nasi goreng dengan ikan gelama goreng. Rasa nang sama, padu juga tapi bezanya ikan. Nasi goreng tu mau makan dengan kicap dengan sup, baru belalak. Kami nangga isi ikan macam Yahoo, selera makan. Sejujurnya, tu lah kali pertama kami makan goreng-goreng dengan ikan. Boleh tahan belalak juga, tapi terpulang kepada tekak masing-masing. Mun kita orang cuba nak makan, boleh datang ke Di Setubong. Bukan tu je, banyak lagi menu yang ada di Siar. Store Di Setubong tu ada hujung sekali. Kita orang boleh pergi ke Siar. Di sini di Samariang, di Moniah Cafe Siar. Dekat je dengan Everwings Samariang. Apa pun, sondai.